bahawa orang yang bertawakal dengan sebenar kepada Allah akan diberi rezeki seperti burung. Apa maksud diberi rezeki seperti burung? Dan kemudian disebut oleh Nabi, taghdu khimasa. Burung berpagi-pagi dengan keluar perutnya kosong, wa taruhu bitana, dan pulang pada waktu petang dengan perutnya penuh. Bermakna burung juga bekerja, keluar pada waktu pagi, mengambil rezeki permulaan pada waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan pintu rezeki dan kunci rezeki ini pada waktu awal pagi. Sebab tu dilarang bagi kita tidur pada awal pagi, dan ianya akan menyebabkan pintu rezeki akan tertutup sehingga sebelum syuruk. Di waktu ni sampai sebelum syuruk jangan tidur. Tidur pada waktu macam ni akan menyebabkan rezeki kita, bagi rezeki duniawi disebut. Rezeki ni ada dua. Ada rezeki yang berbentuk jasadi, iaitu diberikan atau diagihkan pada waktu setelah subuh, sampai sebelum syuruk. Dan rezeki kedua, rezeki rohani. Rezeki rohani adalah pada waktu selepas asar. Kita biasanya selepas asar akan mula pada waktu itu cari tempat untuk kita main, beriadah dan seumpama dengannya. Ini berbeza dengan akhlaknya para salihin. Mereka selepas asar biasanya akan ada majlis zikir. Sebab itu jangan ditinggalkan juga sedikit pun daripada majlis zikir selepas asar. Waktu selepas asar biasanya ada amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama dan sebahagian masyayikh. Mereka melaksanakan majlis rauhah. Rauhah ni majlis selepas asar. Bacaan kitab-kitab tasawuf dibaca setelah asar. Kenapa? Karena selepas asar adalah waktu pemberian rezeki berbentuk rohani, ilmu, kerohanian dan seumpama dengannya. Dan dalam hadis, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada awal pagi. Seperti mana burung lakukan tadi, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Hadis tadi riwayat Imam Ahmad, Al-Imamu At-Tirmizi, Al-Imamu An-Nasa'i, Al-Imamu Ibnu Majah dan Al-Imam Ibnu Hibban. Dan kata Imam Tirmizi, hadis hasanun sahih. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkati umatku ini pada awal paginya. Betul Nabi sebut dalam hadis yang lain, bakiru fi talabir rizqi wal hawaiji fa innal bukura barakatun. Berpagi-pagilah kalian dalam menuntut rezeki dan hajat-hajat dunia kalian. Fa innal bukura barakatun. Ini karena berpagi-pagi itu adalah barakah. Karena itu orang yang tidak biasa dengan awal paginya bangun dengan segera, banyak urusannya akan tertangguh. Itu para salafus salih yang terdahulu, mereka yanhauna an yanam atau anin naumi ba'da salati subhi. Mereka melarang untuk tidur selepas solat subuh. Dan mereka menyebutkan bi annahu yurisul faqra. Dia akan mewarisi kefakiran dan wa huwa mujarrab. Dan ini mujarrab. Maksudnya bila disebut oleh para salihin wa huwa mujarrab, berlaku seperti mana begitu, rezekinya akan jadi sempit kalau biasa tidur lepas subuh. Jadi jangan cuba mencabar. Ada orang yang suka cabar. Ada guru para ulama mengatakan tidur selepas subuh mewarisi fakir. Tidur selepas asar mewarisi gila. Mewarisi gila. Pasak dengan tidur, itu boleh jadi gila.